Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Mubarak Besyansari. Hari ini saya akan menceritakan tentang hadis Islam, Iman dan Ihsan. Baiklah, hadis ini lebih dikenali dengan nama hadis Jibril. Ini kerana hadis yang membincangkan tentang Islam, Iman dan Ihsan. Hadis ini dikenali sebagai hadis Jibril dan ianya diriwayatkan oleh Imam Muslim dan tercatat juga dalam Sahih Muslim. Dalam hadis ini terdapat penjelasan mengenai 3 perkara utama dalam ajaran Islam, iaitu rukun Islam, rukun iman dan rukun ihsan. Ketiga-tiga konsep ini menjadi asas kepada ajaran serta amalan kehidupan seorang Muslim. Melalui hadis ini, kita dapat memahami dengan jelas asas-asas agama Islam yang wajib difahami dan diamalkan oleh setiap Muslim. Baiklah, seperti mana yang kita dapat lihat di skrin sekarang, ini merupakan hadis Jibril. Hadisnya memang sangat panjang, jadi saya akan ringkaskan sahaja tentang hadis ini. Hadis Jibril menceritakan tentang seorang lelaki yang datang berpakaian putih dan berambut hitam muncul secara tiba-tiba pada majlis Rasulullah. Pada waktu itu Rasulullah bersama para sahabat sedang duduk di dalam sebuah majlis. Tiba-tiba para sahabat pelik kerana manusia itu meletakkan lututnya betul-betul rapat dengan lutut Rasulullah, dan kemudian dia bertanyakan pelbagai soalan kepada Rasulullah. Jadi di akhir hadis ini, para sahabat pelik dan bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, siapakah lelaki itu tadi?" Dan Rasulullah pun beritahu kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bahawa lelaki tersebut merupakan malaikat Jibril yang datang untuk mengajar mereka tentang agama Islam, iaitu tentang rukun Islam, rukun iman dan juga rukun ihsan. Bermula dengan rukun Islam. Rukun Islam terbahagi kepada 5, iaitu yang pertama mengucap 2 kalimah syahadah, iaitu mengakui bahawa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Manakala rukun Islam yang kedua pula adalah solat, di mana kita wajib mendirikan solat sebanyak 5 waktu. Yang ketiga pula adalah puasa di bulan Ramadan. Yang keempat, menunaikan zakat. Dan yang kelima, menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Seterusnya, kita beralih pula kepada rukun iman. Iman bermaksud percaya. Jadi, rukun iman yang pertama adalah beriman kepada Allah. Yang kedua, beriman kepada malaikat. Yang ketiga, beriman kepada kitab-kitab. Yang keempat, beriman kepada Rasul. Yang kelima, beriman kepada hari akhirat. Dan yang keenam, beriman kepada qada dan qadar. Seterusnya, kita pergi kepada ihsan. Ihsan dalam Islam merujuk kepada tahap tertinggi dalam beribadah, di mana seseorang melakukan segala amal perbuatan dengan penuh keikhlasan dan kesedaran bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa melihatnya. Antara aspek yang penting di dalam ihsan adalah kesedaran penuh kepada Allah, iaitu kita sentiasa sedar bahawa Allah Maha melihat dan mengetahui segala perbuatan baik maupun yang tidak baik. Yang kedua, keikhlasan dalam beribadah. Melakukan ibadah semata-mata kerana Allah dan bukan untuk menunjuk ataupun mendapatkan pujian daripada manusia. Dan yang ketiga, kualiti amal yang terbaik, iaitu bukan sekadar memenuhi syarat sah ibadah, tetapi juga berusaha untuk memperbaiki kualiti amalan dengan penuh kesungguhan dan keikhlasan. Secara ringkas, ihsan menjadikan seseorang Muslim sentiasa berusaha mencapai kesempurnaan dalam amalannya, bukan sahaja dari segi fizikal, tetapi juga dari segi hati dan jiwa. Itu sahaja daripada saya tentang hadis Jibril, Islam, Iman dan juga ihsan. Kita pergi pula kepada sahabat saya yang seterusnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Firdaus Hilmi bin Muhammad Beramin, nombor matrik KIDA 23110401, akan membincangkan berkenaan tajuk hadis persaudaraan dalam Islam. Hadisnya yang berbunyi, An Abi Hamzah Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, qadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahul Bukhari wal Muslim.
yang bermaksud dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu an, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, tidak beriman secara sempurna seorang kamu hingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Seterusnya untuk huraian, yang pertama, di dalam hadis ini menerangkan bahawa kita perlu menyayangi saudara kita seperti kita menyayangi diri kita sendiri. Kedua, sebagaimana kita menjaga diri kita dari sudut kesihatan, perasaan dan sebagainya, begitu juga dalam hadis ini menyuruh kita berbuat sedemikian kepada saudara kita. Dan yang ketiga, dalam Islam mengajar kita supaya berkasih sayang dalam persaudaraan bagi mengelakkan perpecahan belah antara sesama Muslim. Dengan berkasih sayang juga dapat mengeratkan lagi hubungan silaturahim sesama Muslim. Antara cara kita untuk mengamalkan hadis ini, yang pertama, apabila kita bertemu saudara Muslim kita, kita boleh mengucapkan salam dan juga bersalaman. Itu juga yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kita dapat membantu apabila saudara kita dalam kesusahan ataupun mereka memerlukan bantuan. Dan yang ketiga, nasihat menasihati antara satu sama lain atas dasar persaudaraan. Dengan ini kita dapat mengeratkan lagi hubungan sesama Muslim mengikut ajaran Islam. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.